Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 10 Februari 2026, kami Yayasan Al-Azhar kini berada di Masjid Kampung Kuantan Kelang, yang mana di sini kita menghantar sebanyak 10 set kelengkapan jenazah dan bidara hasil infak daripada tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Nur Azimi bin Husaini dan saya merupakan pengurus merangkap imam bagi Masjid Kampung Kuantan Kelang. Alhamdulillah pada hari ini kami dikunjungi oleh daripada Yayasan Al-Azhar. Alhamdulillah kami telah diberikan sumbangan sebanyak 10 set urusan jenazah. Saya mewakili peringkat masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Al-Azhar dan juga para penginfak, dan moga-moga pemberian yang kalian berikan kepada kami pada hari ini memberikan amalan jariah yang berterusan kepada para penginfak, insya-Allah. Dan buat pemakluman semua juga, pemberian kit jenazah yang kami peroleh pada hari ini sangat-sangat membantu pihak pengurusan masjid, kerana pihak pengurusan masjid mengambil alternatif bila mana berlakunya sebarang kematian, peringkat masjid menghulurkan bantuan kebajikan, maksudnya dengan mengeluarkan sendiri kos untuk set pengurusan jenazah dengan kain kafannya dan sebagainya lah. Jadi dengan pemberian yang telah diberikan pada hari ini, sedikit sebanyak telah membantu meringankan beban peringkat masjid untuk memberikan kebajikan kepada ahli karya bila berlakunya kematian. Jadi moga-moga dengan usaha yang diberikan oleh Yayasan Al-Azhar ini dapat terus membantu peringkat masjid yang terdapat di negeri Selangor je lah, insya-Allah. InsyaAllah dengan pemberian set kelengkapan jenazah ini mampu meringankan beban ahli karya di sini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penginfak, dan kami mendoakan semoga dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.